Apakah tanda kita nak tahu hidup kita ini dah tak ada berkat? 4 perkara ni kalau ada pada diri kita, insaflah bahawa kita sedang dicabut berkat. Nombor 1, kata ulama, Allah mencerai-beraikan urusan kita. Mana tak pernah selesai urusan. Turun naik, tak beres-beres. Something wrong. Sepatutnya Allah mudahkan kehidupan kita. Yang kedua, kehidupan kita serabut sama. Tak pernah tenang, tak pernah relax. Dia tak chill. Serabut sama. Yang ketiga, Allah letakkan kefakiran di depan mata. Mana tak pernah kenyang, tak pernah rasa cukup, tak pernah rasa bersyukur apa yang ada. Sentiasa miskin di mata dia. Yang keempat, dia tidak akan amalan la yablughu muntaha'u abada. Dia tidak akan memperolehi daripada dunia ni melainkan apa hak layak untuk dia saja. Maknanya dia kerja beria dunia tapi tak dapat. Orang lain work smart tapi berjaya. Dia work hard, siang malam kerja tapi tak dapat apa yang dia nak. Itu tandanya, kata ulama, dia sedang dicabut keberkatan.